Inilah keadaan semasa menggoreng kaki ayam. Bahaya sikit ya, dia meletup-letup. Diperap dengan kecap dulu baru goreng. Bahan-bahannya: cili kering, nak pedas letak banyak, bawang putih, serai, halia, bawang merah. Kita tumiskan bahan-bahannya dulu sehingga layu. Saya siram sedikit je, jangan banyak. Kecap, masukkan air. Kaki ayam yang dah direndam kita masak sehingga rempah-rempahnya menyerap. Masuk perasa, garam. Okey, sekarang kita tengok kaki ayamnya. Kuah pun dah menyusut. Nampak cantik kan kejadian ni? Okey, selamat mencuba.